tadi tu lupa bahawa golongan pelarian ni beranak satu family kat 10 orang anak. Orang rakyat Malaysia 1-2 je anak. Jadi di sini orang dah bising kan kemudahan hospital, attitude Betul, dia. betul. Sedangkan yang bayar cukai tu kita. Kerajaan Malaysia terpaksa menanggung RM30 juta setahun untuk kos perubatan warga Rohingya. Itulah yang didedahkan Profesor Dr. Salawati Mat Basir apabila pakar undang-undang antarabangsa yang berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia ini mendedahkan purata tahunan kos perubatan yang terpaksa ditanggung Kerajaan Malaysia untuk warga Rohingya di negara ini. Menerusi potongan video podcast yang dikongsikan di akaun TikTok Madani Nomik itu, Profesor Dr. Salawati menyela ketiadaan mekanisme kawalan yang berkesan terhadap pertumbuhan anak Rohingya yang lahir di Malaysia oleh kerana mereka dengan bebas menggunakan kemudahan hospital kerajaan tetapi rakyat Malaysia yang membayar cukai. Betul. Dan dia ni manusia. Bila masuk, dia kena makan. Dia nak berumah tangga. Dia nak, dan kita pula tak ada mekanisme pengawalan. Betul. And I put the blame on the government. Saya memang nak cakap sebab kami dulu dah buat 21 tahun dulu. Dah hidangkan dah apa yang patut dibuat. Tapi government tak nak pakai. Okay? Selalu merasakan bahawa tak apa, kita ada MKM ni direktif apa. Kita ada ni, kita ada itu. Lupa bahawa golongan pelarian ni beranak satu family kat 10 orang anak. Orang rakyat Malaysia 1-2 je anak. Jadi di sini orang dah bising kan kemudahan hospital, attitude dia. Betul. Sedangkan yang bayar cukai tu kita. Dan kalau kita tahu pun sebenarnya ada laporan mengatakan kerajaan terpaksa menanggung. Ya, ini laporan sah. Kerajaan menanggung setiap tahun hal-hal yang beranak pinak, sakit-sakit semua ni di hospital kerajaan ni 30 juta. Ui, tinggi. Saya macam 30 juta banyak boleh buat kan. Tapi itu cukai siapa? Cukai rakyat Malaysia. Subscribe with notifications on.